ada 5 ilmu yang sangat penting untuk membentuk kita punya, saya panggil syariah intelligence ataupun kita kata kebijaksanaan syariah. Pertama, ilmu usul fiqh. Usul fiqh. So siapa yang nakkan ilmu bagaimana dia nak berinteraksi dengan Al-Quran, As-Sunnah dan sumber-sumber syariat, dia mesti belajar ilmu usul fiqh. Ya, ilmu usul fiqh ni susah. Okay, sebab asas dia pada lughah Arabiah, pada bahasa Arab. Ya. Sebab dia belajar terutama tentang lafaz. Dan adalah dalil-dalil yang lain. Tapi mendapatkannya itu akan menjadikan kita bijak dalam syariat. Memahami syariat, bukan syariat. Yang kedua, maqasid syariah. Ilmu berkenaan dengan maqasid syariah. Yang ketiga, ilmu berkenaan dengan, sebab maqasid syariah ni adalah dia panggil ruh hukum syariat. Maqasid syariah ni apa? Ruh bagi hukum syariat. Okey. Jadi kalau kita belajar usul fiqh, kita akan nampak dia punya technical zahir tu. Dan nak tengok dia punya roh dia tu pada maqasid syariah. Ya. Kemudian ilmu qawaid fiqhiyah. Okey. Qawaid fiqhiyah ni yang kita panggil sebagai Islamic legal maxim juga. Apa makna qawaid fiqhiyah ni? Qawaid fiqhiyah ni kita boleh buat bahasa mudahnya formula hukum fiqh. Hukum fiqh ni terlalu banyak. Bahkan ulama sebut satu-satu mazhab tu hukum fiqh yang dibahaskan lebih daripada 1 juta. Kalau kita nak himpunkan semuanya penat dan sukar. Maka ulama telah membuat tema-tema utama hukum fiqh ni. Maka lahirlah yang dipanggil sebagai qawaid fiqhiyah. Okey, so qawaid fiqhiyah ni dia lebih dekat kepada fiqh berbanding usul fiqh. Walaupun dia ada ciri-ciri usul fiqh, tapi dia lebih dekat kepada fiqh berbanding usul fiqh. Okey, baik. Yang keempat, ilmu apa? Ilmu tarikh tasyri' ataupun kita panggil sejarah pensyariatan hukum Islam. Kita kena belajar bagaimana hukum itu terbina daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita boleh tengok dari segi fasa Rasulullah di Mekah dan di Madinah, dan hukum-hukum ada. Zaman Rasulullah pun telah berlaku perubahan hukum. Kan Dan ada Rasulullah hukum yang Rasulullah tangguhkan. Dan macam-macam lagi lah yang kita belajar sejarah pensyariatan. Kemudian ijtihad pada zaman para sahabat, zaman tabi'in, kemudian terbinanya mazhab-mazhab. Kemudian perkembangan setiap mazhab tu memang sangat-sangat luar biasa, dengan madrasah-madrasahnya, madrasah usul fiqhnya, dengan kitab-kitab utamanya, dengan khilaf yang berlaku di kalangan ulama dalam satu-satu mazhab. Kemudian siapa yang membawanya ke negara ini, siapa yang membawanya ke negeri ini, macam sebagainya lah. Sampailah akhirnya kemudian dia decoding maksudnya dia dijadikan perundangan dan sebagainya. Sampai pada hari ini munculnya kita panggil ijtihad secara jama'i ataupun secara institusi. Ada badan fatwa ni, badan fatwa ini, jawatan kuasa fatwa ni. So bagaimana hukum-hukum syariat ni berkembang, ya. Jadi dia akan membina kebijaksanaan kita tentang hukum syariat. Orang yang tak belajar ni, tuan-tuan, minta maaf saya sebut, dia sebenarnya bila dia bahas ilmu tu seolah-olah dia ni terpisah dengan Al-Quran dan Sunnah tu hampir 1000 tahun lebih. Sebab dah berlaku perkembangan dan perbincangan tentang Al-Quran dan Sunnah ni sampai pada hari ni. Tiba-tiba dia seolah-olah dia nak jadi orang yang mula nak bincangkan Al-Quran dan Sunnah secara direct tanpa merujuk kepada perbahasan yang telah begitu mendalam dan meluas yang dilakukan oleh para ulama. Jadi kadang lucu. Kadang kita tengok lucu. Lucu macam mana? Dia rasa macam dia lah orang pertama jumpa ayat tu nak bahas Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ke, ataupun dia jumpa apa-apa ayat yang kononnya macam dia baru jumpa lah, seolah-olah ulama dulu tak pernah jumpa kot. Jadi cara dia bahaskan tu lucu. Lucu. Maksudnya, ya Allah, kasihan kita tengok. So, itu yang kita kata, perlu belajar tentang tarikh tasyri' ni.
perkembangan madrasah akidahnya macam mana, madrasah lughahnya macam mana, madrasah tafsirnya macam mana, madrasah hadisnya macam mana, madrasah tasawufnya macam mana. Biar kita faham perkembangan-perkembangan ni, baru kita akan faham bagaimana ulama telah pun berinteraksi dan meletakkan kaedah-kaedah dan usul dalam memahami syariat ataupun berinteraksi dengan Quran dan Sunnah. Bukan hari ni baru ada orang baca Quran dan Sunnah, hari ni baru dia jumpa, dia pula minta maaf lah saya sebut tu supaya kita sedar kita tak ada apa-apa kita tak ada apa-apa. Hakikatnya ulama dah bincang lumat dah, mendalam dah. Okey, baik. Yang kelima, ilmu yang dipanggil sebagai siasah syar'iyah. Siasah di sini maksudnya bukannya politik, tapi maksudnya pentadbiran yang baik. Siasah ni maksudnya pentadbiran syarak, pentadbiran syariah. Jadi